sangat best and sangat real. So much better than the one we tried. Hai, Ibu Hanim sini. You know something really magical happen. Sebenarnya Ibu memang dah minat sangat dengan AI. Ibu sendiri umur 62 tahun cuba nak belajar AI. I tried lah pergi Kling lah, Claude lah, ChatGPT and memang Ibu cuba pakai semua tu. But Ibu fikirkan, kalau lah tim Ibu semua terror AI and kita boleh bersama-sama menterrorkan diri lagi termasuk Ibu untuk belajar dengan a real coach. Alangkah indahnya. Dan Allah tu maha kaya, maha mendengar. And guess what happened? Ada orang WhatsApp Ibu. Saya dah tengok tim Ibu cuba buat AI gambar Ibu. Ibu nak tak belajar? Dia orang belajar dengan saya. Macam mana nak make it better? Pucuk dia cinta ulang mendatang. And guess what? Allahu Akbar. Student Ibu dulu, nama dia Fikri, bersama isterinya Jas, datang betul-betul buat kelas 2 hari full. Ajar step by step. Macam nak prom, macam nak ni, macam nak tu. Tu dah detail. Angle apa semua. And guess what? Pada hari kedua, tengah hari, sikit lagi nak petang, semua, all of them berjaya buat video menggunakan AI yang sangat-sangat best and sangat real. So much better than the one we tried. Tapi orang kata try yang pertama tu yang menyebabkan Fikri nampak kalau isian Ibu buat AI ni macam tak best kan. So he offered himself untuk ajar tim Ibu dan oh my goodness, 2 hari bersama Coach Fikri dan isterinya Jas, Puan Jas, mengajar dengan sabar bersama 2 tim dia. Tim Ibu jadi power. And watch out guys, Enam sekarang dah pandai AI. So you bila lagi cari ya RGBA, cari Tuan Fikri dan Puan Jas, belajar dan ajar your team. Don't wait, it's already zaman AI. Let's do it. RGBA.